saya Muhammad Hairul Hanafi. Saya berasal daripada Johor lah. Mengikuti ustaznya ni. Seronok lah ustaz sebenarnya. Belajar haraki ni cara lain daripada lain. Tak ada, sebelum ni saya belajar pun tak ada cara macam ni ustaz. Senang nak ingat. Sebelum jumpa dulu sebelum saya jumpa haraki ni, saya belajar mengaji juga. Tapi dia tak ingat, dia menghafal. Macam kalau alif bata tu sampai ya tu kita hafal lah, boleh ingat. Tapi kalau daripada ya nak terbalikkan ya sampai ke alif balik, dah terabur dah. Dah tak ingat dah. Tu zaman masa muda-muda dululah, memang tak ingat lah. Lepas tu dah tinggal lama, saya tengok TikTok ustaz ni, saya rasa saya perlu belajar lah. Memang tak tahu apa kan, sebelum ni memang zero lah, daripada zero memang tak tahu. Jadi teknik haraki ni memang senang untuk kita ingat. Pasal macam urubah kan, buah kita boleh ingat. Lepas tu yang baris atas macam mana dengan tarian-tarian tu senang nak ingat ustaz. Macam tu lah. Mana lain daripada lain. Yang sebelum ni tak ingat, bukan tak ingat, dia kita hafal kan, kita hafal. Lagi memang tak ingat lah. Jadi kalau macam cara ustaz mengajar haraki ni boleh ingat. Saya mengalami sendiri, saya belajar sendiri dengan Ustaz Hadi. Alhamdulillah saya boleh ingat, dan sekarang ni merangkak membaca. Alhamdulillah lah, banyak perubahan daripada yang sebelum ni.